Berita terkini. Beginikah keadaan Stadium Equestrian bertaraf antarabangsa yang diambil alih oleh syarikat yang nak menjalankan perniagaan memiliki stadium. Stadium ini saya tengok kawasan sekitarannya daripada rumput menjadi lalang, daripada lalang menjadi hutan. Keadaan ini boleh menyebabkan berlaku kemalangan terhadap binatang tunggangan ini, boleh mati jatuh longkang ataupun diserang oleh haiwan berbisa iaitu ular ataupun ular sawa. Sepatutnya mereka ini nak menjalani perniagaan stadium ini belajarlah dengan pemilik stadium. Kalau kuda ni belajar dengan setampahang, ada kelab polo macam mana dia nak maintain stadium dia. Daripada sumbangan kejohanan yang dilakukan, akhirnya sumbangan itulah untuk digunakan bagi menjalankan maintenance di kelab polonya. Begitu juga dengan bola sepak. Stadium bola sepak mesti anjur kejohanan. Bila anjur kejohanan, daripada sumbangan itulah untuk digunakan membiayai stadium mereka. Begitu juga dengan litas spa. Kalau tak anjur kejohanan, macam mana nak dapat kos biayaan daripada penaja? Tetapi kita ni lebih mengutamakan sewa kandang kuda kepada orang yang nak tumpang kuda, kemudian mengajarkan latihan-latihan untuk mengajar budak naik kuda. Itu bukan caranya kita memiliki stadium. Sepatutnya kita ni menganjurkan kejohanan. Dengan hasil kejohanan dan penajaan itulah kita dapat kos untuk membela nasib stadium.